Clinique dan juga Rejuven adalah skin booster yang sangat popular sekarang ni. Tapi, mana satu yang lebih sesuai untuk parut yang teruk? Clinique membantu untuk memberikan hydration yang lebih mendalam, memperbaiki tekstur kulit dan juga menghilangkan garis-garis halus. So, ianya sesuai untuk kulit yang kering dan juga parut yang kecil hingga parut yang sederhana sahaja. Untuk Rejuven pula, ianya akan stimulate tisu dan juga collagen regeneration dari dalam kulit kita. So, ia membuatkan Rejuven ni sesuai untuk parut yang lebih teruk, kulit yang dah rosak dan juga jerawat. Clinique ni macam fokus pada hydration dan juga skin brightening, manakala Rejuven ni pula dia lebih kepada pembaikan parut dan juga skin regeneration. So kedua-dua skin booster ni selamat dan sangat bagus, tetapi tujuan penggunaan dia sedikit berbeza. Pilih Clinique untuk kulit yang lebih segar dan lembap, manakala pilihlah Rejuven untuk pembaikan parut dan juga membaiki tekstur kulit. So kalau nak kulit lebih lembut, lebih licin, make sure datang ke Clinique Keluarga sekarang untuk free consultation.